Baiklah. Untuk gunakan Heygen tu, pertama sekali ini adalah dia punya paparan dashboard dia lah ya. So ini paparan dashboard dia. Jadi bila kita masuk di paparan ni, mula-mula nampak tak dekat atas ni ada create. Okay, create ni tekan create video. Lepas tu ambil create in AI Studio. Okay, kemudian dekat create studio ni nampak dia akan keluar macam ni lah. Jadi bila keluar macam ni, di sini kita boleh tukar dia punya size. Kalau tengok dekat sini size untuk video YouTube, yang ni untuk TikTok. Jadi sini bila kita tukar nampak yang kucing ni kan dia dah tukar kan. Okey, so kata kita nak ambil video untuk TikTok. So tekan dekat sini jadi macam ni lah. Kemudian untuk gambar kucing ni kita boleh tukar gambar lain. Okey, contoh. So kat sini kita boleh delete je ni. So kita tekan dekat gambar ni boleh alih-alih. So kita tekan dekat gambar ni sampai nampak ada macam petak tu kan, dan kita tekan je delete. Bila kita dah tekan delete, kita boleh pergi di bahagian kanan ni, dia ada add avatar ni. So add avatar ni ambil new avatar. Kemudian di sini kita boleh buat upload a photo. Okay, upload foto. Kita masukkan gambar kita. So gambar yang seorang lah. Jangan ada gambar dua orang, gambar seorang. Kalau dua orang dia tak boleh. Dia kena ambil gambar seorang saja. Gambar yang kita macam bercakap lah. Contohnya macam ni. So bila kat sini dia akan kata good photo semua kan. So scroll kat bawah kita upload. Dan tunggu seketika. Okay, so yang ini continue. So letakkan nama dia. Contohnya demo. Yang ni pun yang ni letak je lah. Dia dia sekadar dia nak maklum je, tapi tak ni pun tak penting sangat lah. Tapi yang penting kena lengkapkan ni. Lepas tu continue. Okay, tunggu sekejap dalam beberapa saat. Okay, kemudian yang ni kita pangkah je. Dan yang ni kita back. Okay, pangkah je. Pangkah. Okay, tunggu sekejap. Okay, so nampak tak? Ni dah ada lah kita punya avatar. So tekan je kat avatar ni. Lepas tu tekan use in video. Dan dia akan pergi dekat tempat yang tadi tu lah. Dia akan keluar macam ni. So dah tukar dah gambar kita. Jadi bila dah tukar gambar, dekat belah kiri ni boleh record suara sendiri. Yang ni record suara sendiri. Kalau nak guna suara sendiri, kalau kita nak pakai suara AI, boleh type je dekat sini apa skripnya, ataupun copy paste skrip. Contohnya selamat datang. Okay, lepas tu dekat bahagian review speech. Selamat datang. Cuma Selamat yang datang. kat sini yang ni kan, nampak tak? Kita tekan ni, ni adalah suara dia lah, nak tukar suara apa. Cuma yang ni nak cari suara ni agak ambil masa sikit. So pandailah cari kat sini Pilihlah suara yang ada kat sini. Female ke. Yang ni take time lah nak mencari suara ni. Ya. Lepas tu dah ambil suara. Lepas tu bila dah okey semua, tekan je generate. Nanti dia akan generate video ni. So bila dia dah generate, nanti dia akan ada dekat bahagian kita punya project. So pergi kat project, dia akan ada dekat sini nanti. So video tu akan keluar dekat sini. Tu je lah cara macam mana nak pakai Heygen dekat dalam kita punya laptop. Okay, sekian, terima kasih.